Halo guys, okay, kita dah sampai dekat lobby. I share macam mana kita nak check in dekat hotel apartment ni guys. Okay, so dia homestay tapi sangat mewah. Okay, so tempat ni memang jadi tumpuan orang ramai guys. Okay, so apa yang menarik dekat sini, dia punya swimming pool sangat bagus. Okay guys. Okay, so ni dia punya counter. Okay, kita dekat lobby guys. Okay, so ni ada lift naik atas. Okay, sebelum kita check in, kita kena cari kaunter kita dulu guys. Okay, so biasa sebelum kita naik atas tu, kita kena check kita punya booking tiket, booking number kita, booking bilik kita dulu. Okay, so kita check. Lepas tu kita cari kaunter yang kita nak check in tu guys. Okay, so sini ada banyak kaunter, ada 4 kaunter total. So jangan salah pergi. Kalau tak tahu boleh tanya je dengan diorang dekat sini. Okay, so kaunter ujung tu Platinum Suite by Luma. Okay, so kita ambil kaunter ni guys. Okay, so dekat kaunter ni dia akan minta kau punya dokumen, macam IC atau pasport. Okay, lepas tu dia akan suruh kau bayar deposit. Okay, deposit biasa dia tulis 500 guys. Okay, tapi dia minta 300 je. Okay, so dia akan beritahu kita macam mana dekat atas. Jangan party, tak boleh makan durian, tak boleh minum alkohol. Okay, so sekarang ni kita naik atas. Okay, kita dekat, okay, nampak tak dekat sky deck tu dia punya swimming pool, view sangat cantik. Okay, so kita dah sampai dekat atas. Kita tinggal dekat tingkat 43 guys, cukup tinggi lah. Okay, so kita sekarang kita kena jalan cari kita punya nombor bilik dulu. Okay, so nombor bilik kita Z4306. Okay, so kita kena cari bilik kita dulu guys. Okay, so kita kena jalan cari bilik kita dekat ujung rasanya. Okay, so kita teruskan perjalanan mencari bilik kita guys. Okay, so apartment ni memang cukup besar guys. Okay, so kalau macam kita ramai, ada family, ada member, ramai-ramai lagi best lah. Okay, sebab bilik dia macam nampak besar tapi kita pun tak tahu lagi. Sebab bilik yang saya order tu guys, just untuk 2 orang, studio size lah, kita boleh katakan lah studio size. Okay, so kita dah jalan sampai ujung. Okay, okay, ni macam bilik yang kami cari tu guys. Okay, so ni bilik kami. Okay, C4306. Okay, so kita double confirm dulu guys. Okay, so betul 4306. Okay, so inilah rumah dia guys. Boleh tahan besar dia guys. Ini studio size. Okay, so nampak sini ada meja, boleh untuk kita buat kerja ke. Kalau macam kita tak nak kena ganggu guys, so kita boleh duduk dekat ruangan tu. Okay, so dia ada pintu cermin. Okay, bilik cukup besar guys. Okay, dia ada mesin basuh, dia ada tempat masak air, ada microwave, peti sejuk, ada sofa. Okay, ada TV. Okay guys. Okay, so tempat simpan barang pun sangat banyak. Okay, so yang menariknya bilik ni dia dekat tepi ni, view pun cantik guys. Okay, dengan dia dekat tempat tinggi, lagi view pun cantik. Okay, so kita tengok ada apa yang dalam ni. Okay, so dia ada bagi iron. Okay, ada tempat simpan baju. Okay, so
kita tengok ni. Okay, ni toilet dia, tempat mandi. Okay, cantik lah, boleh tahan guys. So sangat besar tempat ni. Okay, so kalau kita ramai pun tak ada masalah rasanya. Okay, so itu je guys, kita tengok pemandangan dia. Okay, so lepas ni kita nak pergi cek dia punya rooftop, swimming pool dekat rooftop guys. Okay, lain kali saya akan buat video untuk swimming pool dekat atas dia. So kita akan tengok rooftop dia macam mana guys. Okay, thank you guys, see you.